masa tu nampak lagi sekali dia approach, terus Faz tergerak hati, okay, let's do this. Alhamdulillah, dan terhasilnya hari ni yang dijodohkan kisah terbaik. Ini melodi lagu tu. Belanja sikit dulu lah. Cukup. Tak, dia automatik dia macam dapat menggambarkan perasaan seseorang. Apa yang Faz rasa mungkin daripada lagu ni sendiri. Tak apa, kita akan go deeper and deeper lagi pasal lagu. Tajuknya adalah, salah aku cakap? Betul. Nah. I try to speak in English in front Fazura. Yeah. You can. At the behind Malay. Okay. Malay Jawa. Okay, tak apa. Jadi ada FM Master nombor 1. Lagu ni keluar Jumaat tau. So ni Officially dekat platform semua. Tapi ni first Ni memang eksklusif. Thank you guys. Thank you. Because our drop is on Friday. So maksudnya kita cakap lah. First time kita keluarkan lagu ni kat sini kan, dekat Hot FM. Dan kita tak sebut lagi nama lagu tau. Nah, tak apa. Sebut tak apa. Memang kita saja nak jual. Fazura tengok World Cup ke? Tak tengok. Jujur tak tengok. Tak faham bola macam mana, apa benda. Gol. Pemain bola yang Fazura kenal kalau luar negara? Cristiano Ronaldo je lah. Thierry Henry. Thierry Henry. Yang tu. Tapi masih Tak ada dah. Dia jadi Ronaldo masih lagi. nampak sangat tak tahu apa pasal Thierry bola. Henry dia macam pandit lah. Dia jadi host. Henry. Thierry Henry. Sedap sebut lagi sekali. Thierry Henry. Nampak? Kau sebut apa? Tak ada Honda. Macam mana? Tak ada. Kau aku sama jauh, tak boleh sebut. Ya ampun. Boleh, jom sambung. Let's go. Ada soalan dia tu Kita sambung daripada tadi je. Baik, let's go. Setelah kita bangun, kita kena sayangi dirimu. Bisa apa yang membuatkan hancur aku? Akhirnya, inilah dia kisah terbaik. Tadi tu adalah gabungan lagu-lagu Fazura dan yang terbaru adalah kisah terbaik. Dan sebenarnya kita nak ucapkan terima kasih pada Fazura kerana memilih Hot Vibe Club untuk rilis lagu ni secara eksklusif sebelum dia rilis di platform-platform yang lain, termasuklah streaming platform, iaitu akan berlaku pada hari Jumaat ini. Maknanya kita ni awal lagi pada diorang. Maksudnya kalau diorang cari dekat mana-mana pun takkan jumpa. Tak ada. Dia hanya dengan snippet-snippet pendek. Jadi kalau nak dengar version penuh, kita akan pasangkan. Kejap lagi lah. Really? Okay, kita nak tahu daripada Fazura juga sebab kami macam nak claim lah sikit. Boleh. Sebab kami ada telefon dengan komposer tu setelah dia letak kat trend, dia buat lagu tapi Fazura belum respon lagi masa tu. Betul. Adakah kami memberikan sedikit impact untuk Fazura merakamkan lagu tersebut? Nak claim betul Nak claim. Maknanya kalau kita tak ada tu tak buat lah lagu tak tu. jadilah. Contoh. Sejujurnya saya Faz tak tahu pula apa tu Aiman ada bercakap pasal lagu ni sebelum persetujuan Faz untuk berkolaborasi dengan Aiman. Cuma Faz tahu bila Faz dah setuju baru Aiman dihubungi oleh baru kita on call lah kot. Tapi boleh beritahu kenapa Faz setuju untuk datang ke FM hari ni? Tanyalah kenapa. Kenapa? Sebab ini adalah radio favourite Faz. Wah. Yes. Okay. Saya setuju. Kita lock jawapan ni. Yes. Kita tulis kat press conference je. Lock satu hal. Boleh tak kita pasang lagu kisah terbaik ni? Jam 5 kita pasang sekali. Okay. Jam 6 kita pasang lagi sekali. Boleh. Wow, terima kasih. Thank you. Tapi nak lagi sedap sekali ni. Apa kata sekarang kita belanja dululah lagu Fazura Hancur Aku tu. Hancur Aku pula. Kita belanja dulu So kat sini. sebelum jadi kisah terbaik, hancur dulu. Itu biasalah kehidupan macam roda. Betul. Jom kita dengarkan sekarang di Hot Vibe Club. Lama je aku tukar lagu. Tukar je. Boleh. Tukar je. Somniac je. Dia punya fan. Biasanya macam ni kan kita boleh cerita. Hello.
Hari-hari fans saya macam ni. Ya ke? Oh. So, yang paling masih Claim. Ini dan claim. Tiba-tiba. Fazura tak ada, Fizi Ali ada. Nampak? Tetap coklat Tetap coklat sama colour. Okay, ada soalan apa-apa boleh tanya sekarang. Lajunya macam mana Faz boleh baca layan peminat semua. Bagus. Jangan lah. Okay. Bagusnya Faz ni. Mana? Tak adalah. You boleh Ni dah layan normal peminat lah. semua. Ya Allah, ramainya Dan tak menonton. terlepas. Saya ramai-ramai ni peer pressure tau. Love you all. Tap. Terima kasih. Hai semua. Hai sayang. Hai darlings. Ni satu soalan lah. Soalan dia yang Ya, panas boleh. sikit lah, Faz, eh. Boleh. Sebab yelah kita tahu Faz memang selalu berjumpa dengan peminat semua kan. betul, Tapi betul. yelah kalau tiba-tiba dalam keadaan yang Faz macam tengah stres, tak boleh nak senyum. Tapi kita tak pernah nampak ke Faz tak senyum dengan peminat. So macam mana Faz boleh cover macam Auto. Benda tu auto. Sebab bila peminat ataupun sesiapa yang approach Faz itu satu honor. Kan? Tak semua orang macam akan nak beri perhatian pada kita. Bila orang approach kita itu honor. Itu ada satu orang kata honor untuk Faz. Orang nak ambil gambar dengan kita. Siapa nak ambil gambar dengan kita dah peduli. So bila orang datang nak ambil gambar, boleh tak minta gambar? Ambil gambar. Of course it's an honor. Walaupun kadang-kadang ada penat ataupun stres ke ataupun tak ada mood ke, tetap auto. Faz memang auto akan macam Walaupun terima kasih. macam contohlah baru keluar kereta, lepas menangis ni, tak tahu lah apa yang terjadi, tiba keluar, tiba ada fan datang, auto hilang semua. Auto. Pernah satu kisah dulu, Faz pernah putus cinta. Berhubungan yang lama 4 tahun. Okay, hari ni putus cinta, the next day saya kena shoot Colgate. Optic White. Masa tu setiap hari, satu hari tu kena senyum. So benda tu Faz alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah, Faz boleh switch benda tu. Itu antara orang kata elemen-elemen ataupun kita punya kemahiran sebagai seorang selebriti. Itu kita kena ada benda tu, kemahiran tu. Macam honor tu maksudnya jujur tau. Bukan handphone eh? Honor bila orang ambil gambar. Jujur. Bukan handphone. Jujur. Honor jadi jujur. Dia ni dia tak tahu dia kan. Honor dia tak faham dia. Yang Faz pun ya juga. Ya. Honor jujur. Okey. Honest. Sama. Baik. Dekatlah tu adik-beradik. Ya. Kan. Saya ingat bukan handphone tau. Aku ni kelakar kan? Kakak. 537 Boleh, jom. Game ke tak game? Tak dulu kita tanya pasal lagu ni. Baik. Apa yang dia dapat lagu ni, apa dia rasa? Kita boleh tarik sampai pukul 6 ni. Boleh, kita bawakan je. Aku mainkan sikit lagu, tapi boleh? Bukan part yang tadi tu. Boleh? Okey, kita sebenarnya ada lagu baru dan eksklusif di Hot Vibe Club akan mainkan sebelum orang lain dapat, sebelum dia sendiri rilis. Kisah terbaik oleh Fazura. Hai. Hai. Fazura, bila kita Ya. nak bercerita lagi lah pasal lagu ni kan. Masa Boleh. first dapat lagu ni kan, apa yang Fazura rasa masa tu? Faz sangat memilih. Kalau dari segi banyak tawaran lagu, Faz sangat memilih dari segi liriksnya. First impression, bila kita jumpa orang pun first impression tu important. Macam lagu juga first impression important. Faz akan dengar, kalau the first time Faz tak suka, second time tak suka, means tak boleh. First impression tu very important. So bila dengar first lagu tu, kita akan pejam mata, dengar lagu tu, hayati melodi, hayati lirik dan sebagainya, kena tak dengan jiwa kita, kena tak dengan perjalanan hidup kita, kena ke tak apa yang kita nak sampaikan. Sebab bila Faz nak nyanyikan satu lagu tu, message tu very important. Adakah kena dengan diri Faz, pengalaman-pengalaman. So bila kita nyanyi lagu, okay, kalau tak dengan pengalaman, lagu tu kena sampaikan message yang baik. Kalau kena dengan pengalaman, lagi best bila kita macam berlakon, kita akan mainkan watak dan kita akan persembahkan lakonan kita tu dengan sebaik mungkin. Tapi bila nyanyi tu, kita kena hayati lirik tu, kita kena persembahkan ikut jiwa kita juga, dengan apa pengalaman-pengalaman kita. So
first time Faz dengar lagu tu, the impression memang sangat-sangat Sesuai lah. menakjubkan dan sesuai dengan apa yang Faz lalui lah. Dia bila Faz sebut tadi pasal Faz punya pengalaman berlakon lain dengan pengalaman Faz untuk bercerita dalam lagu ni kan. Tapi bila kata berlakon, ada music video ke lagu ni ke macam mana tu? Kita switch soalan tu, berlakon juga kan? Ada music video, ada music video. Asal dia macam tak nak jawab. Ada. Bila orang macam ni kadang-kadang dia ada something yang mungkin dia nak suruhkan, mungkin ada sesuatu yang special ke. Okey, kita akan cuba dapatkan jawapan, kena discuss dulu dengan management dia. Macam tak nak release dia. Okey, tapi soalannya remain Ada music video dan apakah special music video dia? Kita back with Fazura sekejap je lagi. Belanja lagi lah lagu Fazura. Boleh, Aku nak lagu lama ni. Lagu apa ni? Lagu raya memang tak boleh. Lagu ni tak boleh. Lagu ni lah Sayangi Dirimu boleh? Boleh. Okey Faz, boleh Boleh. Okey, Kena kejap sayangi lagi. diri. Hot FM masih nombor 1. Budak gila apa? Fizik tu apa tukar lagu. Panjang kan Faz jawab tadi? Tak. Okey sangat. Tengok macam pandang macam alamak panjang ke jawapannya? Bukan sebab ni bunyi dia. Oppo siap batuk lagi. Aduh. You nak drop kat dia orang je? Is it? Tak lah, lagu dah bagi dah. Dah bagi dah? Dah. Master. No, he was looking for the master file for lagu. Hi. Love you. Dia tengah dengar. Kena buat love apa? Boleh bagi tahu pasal video klip semua dah. Video klip bagi tahu dah. Dah? Boleh bagi tahu. Kau kena. Hi darling, cepat. Kalau pergi kedai gunting rambut, aku nak gunting rambut macam kau akan cakap macam mana? Apa? Kulit. Mulut aku dah dengar ni. Mulut dengan dia lebih kurang ke? Bukan malet. Dia malet tapi Nampak? skulet. Skulet? Pendek depan, belakang panjang. Belakang panjang. Skulet ni untuk yang depan tak cukup rambut. Sebenarnya. Skulet Belakang dia panjang rambut. Skulet. Dia buatlah term sendiri kan. Skulet. Pada dia sendiri yang dia buat kan. sendiri. Tak ada pun. Tak ada tak wujud pun. Kau buat sedap hati je pun. Betul ada. Linda. Skulet. Macam gelisah je, bukan nervous sikit. Sebenarnya memang jujurnya Faz nervous sikit. Banyak, tapi insyaAllah mudah-mudahan boleh. Baru je baik flu. Tanya jawapan, nak jawab soalan anda semua. Okey, boleh. Okay. Let's go. Suara sengal sebab baru habis flu. Bersama Fizi Amal dan Hanif Hakimi yang lebih wangi dengan Perfume Paradise. Perfume Paradise Hair Perfume, rambut sekarang wangi. Walaupun berhijab sebab sekarang rambut pun bau macam Paradise. Perut siapa bunyi? Perut pupuk bunyi. Dia lapar. Ya Allah. Okey, ini lagu yang anda pun belum lagi dengar, tapi bila dah dengar, confirm akan sing along. Kita bagi melodi je dulu. Layan jap. Cepat jam mata. Apa yang dapat anda Orang tengah bawa kereta ni. Okey, yang bawa kita jangan pejam mata. Okey. Pejam mulut. Boleh? Ini tajuk ini, lagunya adalah Kisah Terbaik oleh Fazura. Dan Fazura of course dia ada dengan kita kat sini. Yeah, Faz, macam mana perasaan sekarang ni bila akan riliskan satu lagi single yang terbaru, Kisah Terbaik? Sebab kita tengah buat TikTok live juga. Betul. Ada ramai yang cakap macam Faz nampak gelisah, macam nervous. Nervous lagu ni sebab dah lama tak keluarkan lagu. Last year lah, tahun lepas. Itu luar biasa. Dan lagu ni terjadi secara cepat sekali prosesnya. Lepas Faz beri persetujuan kepada Aiman, terus kita record, terus buat music video. Semuanya berlaku within a couple of weeks saja. So of course nervous hari ni, banyak benda yang nervous. Nanti terungkai lah slowly mungkin. Faham. Fazura always membuktikan pada saya sebenarnya kita Fazura lah, bila jadi penyanyi ke pelakon ke, dia feed off energy, dia dapatkan energy daripada peminat-peminat dia yang menyokong. Betul. Macam orang kat TikTok pun bagi dia support. Dekat luar studio kami pun sebenarnya ramai yang melambai-lambai. Bukan setakat tu je ni ramai yang duk mesej aku ni kata nak jumpa Fazura. Tak boleh, bayar. Kau letak aku punya QR code kat WhatsApp. Cantik. Kalau nak jumpa bayar. Nak jumpa Fazura, bayar. Abang bodyguard ada. Dan satu lagi, kita memang kalau cari kat mana-mana sekarang ni, kat digital platform ke apa, lagu terbaru Fazura, Kisah Terbaik, memang tak ada. Jadi ni sangat eksklusif. Kita dah tanya kepada Fazura, dah tanya manager, management, semualah. Kata boleh tak kita nak keluarkan lagu Fazura Kisah Terbaik version yang penuh kat Hot FM. Kemudian dia kata yes. Tapi Fazura tak jawab lagi pasal music video.
Takut. Kejap lagi lah Boleh. Sebab apa tau, kita nak diorang layan dulu lagu Fazura Kisah Terbaik ni dan membayangkan macam ni video klip ni kejap lagi. Dan sama-sama tu juga, kalau anda ada respon apa-apa tentang lagu ni, WhatsApp je kan. Baik ke yang tak baik, tak apa, kita terima secara dengan hati terbuka. 0173028822. Yes, exclusive release first time di mana-mana. Kisah Terbaik Fazura Hot Vibe Club. Oh, dia petang Hot Vibe Club, pagi Hot Breakfast Club. Pagi breakfast. Breakfast. Lagu ni apa kau main? Pukul 5.51. Boleh buka sikit lah lagi dekat TikTok. Dia dengar. Tak boleh. Takut kena ban. Dia Sikit je. less than 30 seconds less you than can still 30. survive lah. So tak apalah, kita belanja kat sini. Kita buka kat sini je sekejap lagi sikit. Buka kat sini lah. Buka dekat speaker kan. Speaker. Kau ni. Po, kau pun sama po. Nyesal aku bagi minum coklat tu po. Buka coklat tadi lah. Bagi tergeliat dia lidah. Menyesal aku bagi kau coklat tu po. Speaker. Dia dapatkan aku punya lagu. Fazura tak jawab lagi pasal eksklusif. Tak apa, kita terima. Kita nak diorang layan dulu lagu Fazura Kisah Terbaik ni dan membayangkan macam ni video klip ni kejap lagi. Dan 0173028822. Mana kisah release first time di mana eksklusif release first time di mana-mana. Kisah Terbaik eksklusif release. Hot Vibe Club Demam Bola bersama Fizi Yamal dan Hanif Hakim. Busy ni lah. Nombor dia. Tahu dia? Oh, dia memang betul lagi botak depan dia. Aku buat dulu botak tu. Macam aku buat dulu Dah macam kau dah macam Kau Shaolin tengok ni punya Bo. dah. Kau tengok Melbourne punya world competition untuk Malik kelakar tu. Rambut gila-gila Mat. tapi kalau kau buat ini Redneck habis kan. First time di mana-mana. Kisah Terbaik Fazura. ni. Kita nak diorang Start, yes, start dia tu. Terus gini. Okay. Dekat intro masa kita cakap tu. Sebab apa tau, kita nak diorang layan dulu lagu Fazura Kisah Terbaik ni. Kena dengan muzik, Kena. Exclusive release first time. Nampak. Mana-mana. Maksudnya apa? Ya ke? Ni naik berumur ni. Apa tu berak tu? Tu tadi kan. Tadi dah lepas. Ngam. Okey, jom. Let's go. Ni last lah. Sini Last tapi kita first second tak nak? Ya. Okey. Mari cinta sakti. Baju sampel ni. Sedap bila Fizi intro pasal lagu-lagu yang membawa kepada kisah terbaik ni. Macam mana tadi Ya, aku tadi spontan. Okey. Sekali Okey, kita ni. Setelah ku bangun dari tidur, kita perlu sayangi dirimu. Bisa apa yang menghancurkan aku? Ya. Sungguh luar biasa. Eh. Tapi akhirnya inilah kisah terbaik dalam hidupku. Alamak. Itu tajuk lagu-lagu Fazura dan hari ini anda baru saja mendengarkan kisah terbaik daripada kami berdua di Hot Vibe Club. Well done Fazura. Alhamdulillah. Fazura, Terima kasih. dia punya intro lagu dan juga yang first kali Fazura masuk kisah terbaik tu kan. Kan? Jujur tau, automatik bulu roma dia ternaik tau. Rasa macam apa yang Faz nak sampaikan sebenarnya? Dapat rasa tu benda tu. Ya ke? Alhamdulillah. Okey, yang ni yang kita suka tanya ni. Pasal music video kan. Fazura juga pengalaman berlakon.
Music video ni ada Fazura ke tidak? Apakah keistimewaannya? Ada. Ada Fazura. Okey. Okey, ada. Sebab kalau tak ada orang tak tengok. Ya, ya, Just betul, nak bagi betul. tahu. Ada. Okey, ada. Okey, ada. Of course ada saya. Tapi Okey. mungkin tak terlalu banyak dalam music video ni. Kita nak elemen of surprise, tak nak spill banyak sangat. Ada elemen of, banyak elemen of surprise sebenarnya dalam music video ni. Tapi kewujudan Faz ataupun pelibatan Faz dalam music video tu mungkin tak terlalu banyak, sikit je. Okey. Tapi ada surprise lain juga dalam Maksudnya kita siapa tengok. yang banyak dalam tu ni? Yang banyak tu macam model lah. Dia kalau model. penyanyi lelaki, dia akan letak model perempuan kat Okey, situ. betul. Selalunya model perempuan tu lepas video klip tu meletup, perempuan tu akan jadi pelakon yang top tau. Sampai macam tu. Adakah ada model lelaki di dalam music video kisah terbaik? Mungkin. Oi, mungkin Tak terjawab. Okey, model tu dikenali ataupun tak dikenali? Sangat dikenal. Sangat dikenali ke? Oh, wow. Okey. Tapi video tu dah ready lah. Dah ready Oh, dan okey. insyaAllah mudah-mudahan I think hari Same day drop. Jumaat nanti pada 3 hari bulan Okey. kita akan keluarkan, kita akan release lagu ni bersama dengan music video tu sekali. Okey, tapi satu lagi lah. Kenapa rilis pada 3 Julai 2026? Tak rilis on 10 Julai ke? Ada maksud di sebalik tarikh ke? Ini ditakdirkan oleh Allah. Wah. Dan Pemilihan tu lah. Baik. Ya. So, macam ni lah. Ikut kita nak panjang lagi sembang dengan Fazura ni. Macam ni lah. So boleh balik dah? Kita layan Fazura tapi borak-borak gitulah. Senang cerita macam ni lah. Kita tengah buat live lagi kat TikTok. Anda boleh masuk kat TikTok. Dan mungkin last word lah, kata-kata Faz kepada peminat-peminat, kepada yang tengah buat kereta sekarang ni. Bila dengar lagu tadi, mungkin juga bila dia dengar, ni macam lebih kurang kisah aku lah kan. Apa itu yang penting. Kata-kata khas untuk mereka semua. Okey, sebenarnya Fizi dah cakap apa yang Faz cakap tadi. Siapa-siapa yang sedang drive ke, di rumah ke, siapa-siapa yang akan dengar lagu ni nanti, harap anda pun boleh hayati dengan tenang. Best bila drive kan sebenarnya. Betul, masa tu kita drive seorang-orang kan. Kita macam boleh hayati terfikir lagu tu. kan. Terfikir, dengar lagu ni. Dan Faz yakin setiap orang ada kisah terbaik mereka. Apa saja. Tapi nak menuju kisah terbaik tu, itu kita akan reminisce bila dengar lagu ni. Nak sampai ke kisah terbaik tu macam-macam yang kita lalui kan. So harap lagu ni dapat menjadi penutup, orang kata, dan penutup dan jadi satu kisah terbaik yang membahagiakan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan. Ya. Ini sebenarnya lirik tu kan, naik lagi lorong aku lah. Dia cakap pun dah layan macam lagu dah tadi. Okey lah, kita pun dah tak ada benda nak cakap lah. Nantikan kisah terbaik music video hari Jumaat nanti. Kita jumpa kat TikTok. Cantik. Satu lagi lah, kisah terbaik tadi tu kan. Pukul 6 kita main lagi sekali Boleh. Cantik. Kalau bos tak bagi, Ini Fazura kot. Ya, come on. Hot FM masih nombor 1. Kau kan dia Kau kan bos ke? Kau akan Azri semua kau kan. Tapi nanti MV dia besok kita suruh hot post juga. Boleh bagi trailer dia. Ji. Yes. So, ni Tiara. Betul. Tiara. Okay, 2 minit lebih okey. Thank you semua. Nak dengar lagu lagi sekali. Nanti Boleh, Hot FM boleh. akan Kejap. Hot FM akan mainkan sebentar lagi. Pukul 5.51. Tapi tak main lagi full tadi kan? Belum. Belum. 5.51 kita main full. 5.51 nanti Hot FM akan mainkan lagu ni buat pertama kalinya, for the first time ever. Di sini dia. kita launch buat pertama kalinya lagu ini. Tak didengar di mana-mana lagi. So hanya di Hot FM. Masih nombor 1. Yo. Kenapa Fazura pilih Hot FM untuk release lagu sebelum release pun? Kenapa kita ada? Okay, satu. Pengalaman Sekejap pas. Tolong record. Kalau record dari sekali. Ni kena record. Soalan dia sekali. Buat nampak natural macam tadi boleh. Okey. Take 2 Take two. Natural Okey. 3, 4, go. Tapi kenapa lagu Kisah Terbaik ni patut release Friday kan? Kenapa you pilih Hot FM hari Rabu pula tu? 2 hari sebelum. Kenapa Hot FM? Kenapa Hot FM? Macam Faz cakap tadi, sejujurnya memang ini adalah radio rasmi kegemaran Faz. Nombor 1. Nombor 2, vibe orang kat sini semua. Pejabat-pejabat radio dengan semua yang ada di sini. Vibe sangat baik kan? Hot vibe kan? Hot vibe. Kita hot vibe club kan? Ya, cantik. Okay, good take but safety one more Dah. Okay, cannot take 3. Take 3 dah tak jadi natural dah. Jadi jangan cuba buat dah. Ada apa-apa kita kena buat ke? Dengan Faz, video ke ataupun ada ke cakap apa-apa ke?
Tunjuk apa? Boleh. Tapi pakai lagu fast. Boleh? Ji, Boleh nanti tu. Adulah nak gambar. okey tak? Oh, dua tu okey. Baru 3 minit lagi. Okay. Yang tadi kau dah segui atas tu. Dah. Cepat je. Segui dah. Apa buat apa? Dan Ogo lah, Ni. itu je lah. Konten macam ni tapi boleh Konten? pakai lagu fast. Okey. Macam ni. Dua ni busy anak ni. Oh. Diorang Fast yang tadi. Fast, Fast yang macam tadi. malu lah. Macam malu. Oh, malu-malu Habis je. kita ambil Okey, gambar okey. dia, Nak terbalik-terbalik. kena baring macam tu. Ah. Tak Okey, baik. Jangan nampak Jujur yang kena gitu. baring kan? Kalau pas yang bahagian gitu. Kan? Boleh. Hai semua, terima kasih join. Oh, dah dekat 1 million dah. Wow. Thank you semua tap-tap. Thank Semua tak you sabar for nak dengar lagu watching. Fast tu. Ya ke? Terima kasih. Dah dekat 7,000 orang menonton ni. Pressure tau. Bila 200 orang aku tak busy ni, yang 1 million ni. Tiba-tiba kau masuk. Fazura dia dengan Fizi dah bersekongkol. Dia macam ni, Nek. Sebabkan kita orang sama, kau kena tepi sini. Aku dengan Faz sini, Oh, engkau macam tu. jadi orang sana. Okey. Kira kau macam rela lah. Rela yang menjaga keadaan tepi kanan kan. Rela. Aduh. Semua tak sabar ni, Ya, semua Faz. tak Nak sabar. dengar lagu Faz ni. Naik, 551 sikit lagi. 5.51. Okey. Okay, macam ni. Aku mainkan sikit untuk di TikTok ni, tapi diorang kena buat something, kena like sampai berapa Okey, sekarang ada berapa? Okey. Sekarang nak dekat almost 1 million dah. Okey, cukup 1 million, 1 juta. Kita akan belanja sikit lah. Tapi dah dekat dah ni. Tak apa. Boleh. 8 saat je lagi. Okey, cepat. Okay. Okey. 3, Ha. 4. Belum lagi. Like really like sekejap je lagi. Like Okay, tapi kita kena sensitif dengan TikTok punya oh ni, my god. Okay, 1 million. Wah, dah 1 million. Okey, belanja sikit. Belanja. Terimalah untuk Semua di TikTok. Semua di menonton TikTok. sekarang 7,000 orang. Alhamdulillah, terima kasih. Wow. Okay, set 1 more million, I play some more. 1 million. Dah lama dah 1 million tu. Play one more live. Oh, itu baru sikit. Wah, tu. mereka kata sedih, mereka rasa terharu sebabnya mereka kata syahdu. Cukup mereka kata. Sedih lah dia kata. Okey. Alhamdulillah. Masa Fazura record kan, sebab you dah feel melody Ya, tu kan. ya. Apa yang you bayangkan because bila lagu tu masuk Fazura, sumpah best gila. Ya, dia macam Dia masuk aja. Hush, dia mengemang mulu. Ha, itu dia macam Fazura Apa nak you bayangkan? menyampaikan satu benda. Apa you bayangkan? Rahsia. Okey, faham. Hot Vibe Club kan? Ya. You dah buat macam hot secret club. Kan? Aduh. Okey, tadi dekat Hot FM you tak bagi tahu siapa model tu. On air lah. Tak baik tak TikTok lah ni. Kat TikTok lah janji jangan screen record guys. Janji. Mereka tidak boleh dipercaya. Mereka kata tak record, tapi kejap lagi we know is coming. Kita tekan. Okay, love you all. Kita teka. Dia kata model. Model dan dia kata popular. Tadi kita macam kita secara adjust Model. kita tak popular. Model popular. Model popular. Susah nak teka. Okay. Model dan popular. Model Model tak popular. mesti ramai. You all boleh teka, tak boleh teka kan? Walaupun Model dan popular. Sebelum ramai meneka saya Hanif, bukan saya. Kau model apa Apa? Kau model apa? Ni. Tengok dia tak orang teka-teka kat bawah tu. Rasa-rasa siapa? Model. Model. Selain model, adakah dia macam Ada kerjaya lain? Kadang-kadang dia model macam contohlah model pakaian sukan ke, or model / penyanyi ke. Model / pelakon ke. Contoh. Pandai tak soalannya? Pancing lagi. Jom pergi memancing. Okey, wartawan. Okey. Pas mengelak soalan. Tak kan. Pas nak pergi memancing lelaki. Hai. Selalu macam tu. Betul lah. Lain-lain dia kan. Lain-lain dia kan. Adakah ini lelaki yang mungkin ada something? Mungkin. Ada aura. Tu dia tak boleh bagi tahu. Tak, dia ada something tu, ada aura. Okey. Okey, Fazura mencari yang ada aura. Noted. Wartawan. Aura. Cik. Semua benda Aura ni maksudnya kalau bila kita dekat dengan dia macam kita rasa sesuatu kan. Macam Itu aura kan. Contohnya macam aku dekat dengan kau, aku tak rasa aura tu. Kan, okey, dia macam Aura tu macam mana? Okey. Oh ni aura yang kalau apa ni nampak rambut, nampak atas ni kan. Aurat. Oh tu aurat. Tu aurat. Okey. Dosa. Okey. Aura. Nama orang yang ada aura siapa? Takkan ada. Nama orang yang Takkan ada orang tu nama aura.
Tak ada Okay, bukan, okay, kita dapat hint tadi. Tukar. Model terkenal. Aura. M. Nasir. Datuk Datuk M. M. Nasir. Nasir. Is it Datuk M. Datuk Nasir? M. Nasir jawapan Sebab dia. dia model baju Melayu tu lagi. Betul. Datuk M. Nasir. Takut kena saman bukan tau. Bukan. Sorry Tok. Bukan. Bukan. Okay, tukar soalan. Dia tak nak jawab yang ni. Okay. Tukar soalan. Okay. Adakah ketika menyanyikan lagu kisah terbaik ini Fazura rasa macam nak tukar sikit lirik lah Fazura? Ada yang mungkin tak kena kan? Tak kena. Ada. Tapi bila kita revise balik, bila discuss balik dengan Aiman, nak tukar tu. Sebenarnya tak ada apa-apa bila ditukar. In the end tak ada apa-apa pun ditukar. Sebab bila kita sebagai sebagai penyanyi ni, sebagai artis lah, orang kata orang yang ada art ni kan, dalam dunia art ni memang kadang-kadang ada nak tukar, tapi bila dengar balik okeylah, memang on saja, tak ada apa-apa nak tukar pun. Okay. Soalan yang seterusnya. Susah nak tanya soalan pandai ni. Masa Faz lah kan, recording lagu kisah terbaik ni kan, jujur lah, ada menangis tak? Masa recording tak ada. Tapi masa dengar lagu ni memang ada nangis. Lepas habis recording dengar balik lagu ni? Tak, sebelum recording dengar dia punya demo pun dah nangis. Lepas tu apatah lagi, lepas recording tu, lepas habis final tu baru nangis lagi. Kenapa nangis? Kalau bukan Perjalanan nak sampai kepada sekarang ni, rasa semua orang boleh relate. Dalam hidup kita ni ada pelbagai ujian yang Allah kasih kan, liku-liku hidup, betul, liku-liku hidup tu kan, tu yang buat Faz sedih dan sayu. Sebab apa yang Faz lalui dalam hidup Faz selama, especially 2 tahun lepas ni, banyak liku-liku hidup yang mungkin dari luaran orang nampak Faz okey kan. Kita ni sebagai seorang pelakon ataupun macam wanita kuat macam Faz ni, kita selalu akan ada di satu mas yang macam kita nak semua orang nampak kita kuat. Tapi saya manusia biasa juga kan. Ada liku-liku hidup yang susah nak digambarkan, yang memang sangat menyedihkan, sangat melukakan, sangat berat. So nak sampai kepada tahap ini yang alhamdulillah dah semakin happy, semakin tenang, semakin bahagia. Tapi Faz, sorry potong, sebab nak sampai ke tahap ini bukannya senang kan. So Subhanallah. Apa yang Faz buat untuk menguatkan lagi hati, menguatkan lagi rasa macam aku kena teruskan juga? Okay, orang kata klise, tapi ini betul. Nombor satu adalah memang pertolongan daripada Allah SWT sebenarnya kan. Memang pertolongan dan kekuatan tu hanya datang daripada Allah. Nombor dua, Faz ada support system yang baik, my family. Kemudian Faz ada teman-teman rapat Faz. Dan yang paling penting juga, of course Allah nombor satu, family semua. Dan yang sangat penting dalam hidup Faz adalah peminat-peminat Faz. Mereka ni daripada saat Faz jatuh tu, semua datang. Bukan saja peminat yang memang dah lama bersama Faz, tapi banyak silent supporters yang keluar. Tiba-tiba silent supporters yang macam Faz kata, siapa mereka-mereka ni yang Allah hantar, yang Allah hantar, ibarat tentera macam Allah hantar untuk support Faz, untuk defend Faz, tak apa. Sampai Faz question, apalah yang aku buat ya Allah untuk deserve sebegini ramai orang datang untuk support Faz, untuk pertahankan Faz. Kadang-kadang pun terfikir, Allah, kita ni kan fikir selalu banyak dosa, banyak kesilapan dan sebagainya. Tapi dari situ Faz bersyukur sampai ke tahap ni memang apa-apa pun jadi, Faz akan tetap bersama dengan peminat-peminat Faz. Sebab mereka ni yang menjadi, orang kata, Faz punya tulang belakang dan support system Faz. Nak cakap pun nangis kan, sedih kan. Tapi sebenarnya kan? Ya, sebenarnya. Sebab tu I will never say no kalau nak bergambar ke nak apa ke. Faz memang sangat menunggu dan menanti bila ada peluang untuk berjumpa dengan peminat-peminat Faz. Dan waktu itulah yang Faz selalu akan nak peluk mereka dan sebagainya. And I never rasa penat pun. Rasa penat tu akan later. Kan kita akan berdiri lama berjam-jam untuk bertemu dengan mereka dan sebagainya, and I connect with them. Itu sangat important untuk Faz. Sebab itulah masa dan peluang Allah bagi untuk Faz connect dan berjumpa mereka dan beri penghargaan dan beri kasih sayang semuanya apa yang Faz rasa kepada mereka. Dia kalau pasal ni kisah terbaik kan, kisah terbaik, Faz punya liku-liku hidup, ramai yang follow pun. Whether Faz you like it or not, orang follow. Kalau ada skala, janganlah kalau ada skala apa tu je. Ni kaitnya lagu kan. Ya. Sekali.
3, 4. Kalau ada skala yang you boleh bagi kat kita kan, 1 hingga 10, skala kebahagiaan Faz sekarang ini, this moment, with this song being released, with Fatimah being healthy, 1 tidak bahagia, 10 sangat bahagia, where are you now? 10 out of 10. Alhamdulillah. 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 I can see you. I need tissue right now. Sorry. It's okay. I know. That's why I dah whisper kat Angah dah. Okay, stop it Hanif, stop it. Kali cakap stop. Hanif, you should be like an acting coach ke apa. Boleh No. keluarkan emosi. I thought you nak cakap apa? Hanif, you should be. I dah whisper kat I dah whisper dah. Okay, sorry. I No. thought peminat you pun Yeah, marah you ni people kalau know sini. me Sorry. too well, kan? Oh my God. Sorry Yeah, guys. I know you. I was like, okay. I didn't plan on this. Oh my God. I macam you buka pula the lagu, I macam Sorry guys. Sorry, aku minta Ya maaf. Allah, no, Aku it's yang nak tahu kan. Ya. No, let me explain this. Yeah, Let me sure. explain this. Sure. Tugas kami ni bila bercakap dengan selebriti kesayangan kalian Ya Allah. adalah supaya kita relate life kita dengan dia. You know, and we are all just humans, right? So kalau Faz yang ada banyak ups and downs, awak nampak kan, dan dia boleh capai 10 skala kebahagiaan dia, awak pun boleh. I know a lot of you Betul tu. Dengan rasa feel macam hard tu juga. about life. Awak pun boleh. Itu yang saya kan. Sebab saya pun ada liku saya sendiri. Ada liku. Okey, Hanif Hamzah. Ya. Skala 1 Tapi aku sampai program lagu hip hop. 1 sampai 10 Hanif Hamzah. 12. Tak tanya lagi. Takkan 12 Tapi Faz apa pun tahniah lah untuk Susah lah lagu Faz tutup bumbung ni. Tahniah untuk lagu ni Terima dan kasih. kita ucapkan yang terbaik Thank untuk Faz dan juga you peminat-peminat Fizi. Thank you Hanif. Thank you semua. Peminat Sorry, semua support lagu Faz, okey? Thank you. Request banyak Hot FM juga. Ya, betul. Thank you so much semua. Thank you. Fazura, you always have Hot FM supporting. Ya, jangan Really risau. so Kita much. ada. Don't worry, kita ada. Dan for the very beginning, Faz memang nak kena clarify juga, dan Faz memang nak declare kepada semua 8,000 yang menonton, dan mungkin ada yang share apa tu, mungkin interview ni nanti dekat everywhere dekat social media ni. Ikhlas dari hati daripada liku-liku hidup saya, fasa-fasa 2 tahun lepas tu, di mana saya dikecam, dicaci, dicerca, difitnah. Hot FM hanya satu radio yang tak pernah pun masuk campur, tak pernah pun orang kata viral-viralkan ataupun keluarkan headline-headline yang mengundang, headline-headline yang menambahkan lagi umat Islam bergaduh, dan juga tidak pernah orang kata create ataupun mengundang ataupun menambah saya punya duka waktu itu. So that's why Faz memang setuju dan Faz memang sayang radio dan anda semua di sini di Hot FM, dan harap semuanya kekal positif dan stay this way please, okay? Stay this way. Lala cakap orang putih tu. Stay this way. Stay this way. Tadi kalau kau fokus betul-betul, kita pun menangis tau Fazura cakap tu. Tak nampak air mata. dah lah main pula part yang kena pula tu. Yelah, Aduh. Macam lelaki kita orang mungkin nampak bahagia di muka. Dalam hati. Hanya bulu roma aja yang ternaik nanti. Tak, betul. Bila kalau lagu tu sampai, bila dengar tu automatik bulu roma kita akan naik. Dia ada jiwa kan? Ada jiwa yang ikhlas. betul. Dia macam masuk meresap masuk dalam. Okey. Betul. Sebenarnya masa sebelum you masuk, I dah potong-potong lagu ni lah. Tapi as soon as dengar melodi starting tu, oh ini best lah. Lagu ni memang there's something in it lah. Dave, ada cerita ke? Ada cerita. Ada cerita di sebalik Oh, ada tu? cerita. Takkan tak ada. Takkan Yang tak ada kan? sana pun. Kita tahu kan? Tahu. Kita tahu. Dia pula dia tahu part yang sepatutnya. Kita tahu lebih kan? Ya, kita tahu lebih. Kita tahu lebih. Tapi itulah semua orang ada liku-liku hidup masing-masing. Tapi ini juga lagu hadiah untuk peminat-peminat Faz, Tek Rosana dan semua. Hadiah untuk ada semua 2 million. Thank you mate. 2 million. 2 million. Net 2 million. 2 million. Thank you. kena belanja lagu kan? Kena belanja. Okey, Kena belanja, chorus kena belanja. masuk. Ya. Okey, masuk chorus. Chorus pula. Kau ni je. Kau ambil dia punya ni. Je lah tapi chorus dia kita punya lock dah tak panjang ni. Boleh. Okey, alright. Kita Ready? belanja 11 saat lah. 11 saat lah. Pasal 2 million 11 saat lah. Okey. Jumpa dirimu segala luraku
Kau nampak? Dia tak sempat nak naik betul-betul. Naik sikit je ni lah. Ni lagu AJL 41 tau. Wey, come on. Just sing lah Name story? Ha? Story? Story. Push aku pula. Live TikTok kat Live TikTok. Okay, alright. Kita actually done. Tapi Anik nak Anik nak buat video sikit eh. Okay, Video. jom. Boleh. Okay. Okay, Faz, thank you kat semua. Thank you semua. Terima kasih yang tap like sampai 2.2 million dan almost 10,000 orang yang menonton. Terima kasih semua. Lagu ni Faz hadiahkan bukan untuk diri Faz saja, tapi untuk anda semua di luar sana, all my darlings, peminat-peminat Faz, penyokong-penyokong Faz. Lagu ni untuk kita semua. Okay, bila anda dengar lagu ni, harap siapa-siapa yang tengah melalui pelbagai liku-liku hidup, ujian dari Allah tu semua, harap terus bersabar, kerana bila kita lalui liku-liku hidup kita tu ada light at the end of the tunnel. Maksudnya ada sesuatu besar yang Allah nak bagi kita. So lalui liku-liku hidup ni, tapi jangan overthinking. Ingat, kita lalui hari ni dulu. Jangan fikir besok, lusa, tulat, bulan depan, tahun depan. Jangan fikir dulu. Lalui hari ni dengan tabah, dengan tenang liku-liku hidup kita. Always stay positive dan always yakin dengan ketentuan Allah. Selalu bersangka baik yang Allah akan hadirkan yang terindah. Contohi apa yang Faz lalui selama ni. Anda semua bersama Faz, perjalanan hidup Faz. Apa yang Faz lalui sebelum ni, thank you for being with me. Apa yang Faz lalui sebelum ni, sehebatnya hujan Faz, tapi Alhamdulillah sekarang Faz pun dah mengecapi kebahagiaan, ketenangan Faz yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah. So harap semua dapat dengar lagu ni dan ingat apa Faz pesan tadi. Okay, sama-sama kita saling mengingati, sama-sama kita selalu support, sama-sama sentiasa berkasih sayang dan bersangka baik pada Allah selalu. I love you all so much. Mwah. Thank you. Dan jangan lupa dengar lagu ni sebentar lagi. Okay, Assalamualaikum semua. Love you all. Bye. Bye. Anik, buka apa? Ya. Kalau dekat hot